What's up guys, selamat datang ke Azimov Channel. Okay, untuk video kali ni kita akan sambung lagi projek Gopek. So nak tahu macam mana? Jom ke sana guys. Okay guys, so ni dia keadaan Gopek Custom. So kalau korang tengok video lepas, aku dah siap pasang meter GPS. Sistem dia semua dah cun-cun. So kali ni bahagian bawah ni kena adjust sikit lah. Dia tak apa kemas sangat. So aku akan perbaiki lagi lah benda ni. Jadi dalam video kali ni aku akan buat finishing. So aku akan buka balik fork, buka balik engine, buka balik semua benda lah yang ada dekat sini. Lepas tu kita akan buat body work lah. So bahagian body ni pun dah berkarat dah, kena kikis balik. So mission untuk video kali ni aku akan buat body work. Kita kemaskan bahagian ni, wedding ni, kikis balik. Lepas tu kita akan masuk primer lah. Lepas tu next video kita akan masuk colour. Lepas masuk colour, lepas tu boleh pasang balik lah barang-barang ni. So kali ni finishing kita akan buat balik, bagi cun-cun lah. So kepala GT kita akan masuk. Lepas tu bahagian seat. Seat yang ni bukan seat dia. Seat dia lebih kurang je, tapi yang ni seat electric scooter. So nanti aku akan pasang ni batang seat. Batang seat yang dia punya lah. Yang ni just untuk fitting je. So tayar semua kita akan cuci balik, bagi cun-cun balik. Kita akan masuk colour. Lepas tu kita akan pasang balik. Lepas tu siap lah projek Gopek ni. Mana yang layan projek Gopek ni share-share lah. Sebab video ni kurang mendapat sambutan lah. Jadi aku kurang sikit semangat nak buat tu. Tapi kalau banyak view, laju sikit projek kali ni. Mana yang tengok ni support-support lah. Tolong share-share dalam Facebook ke kan. Bagi view lagi naik lah. Okay. So sekarang ni tak nak cakap banyak. Aku nak buka dulu barang-barang ni. Jom ke sana guys. Cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do for you. There's nothing I wouldn't do for you. Okay guys, so sekarang ni tinggal chassis je dah. Jadi sekarang ni aku nak gosok dulu. Kasih dia licin. Lepas tu wedding-wedding yang tak cantik ni kita gosok. Lepas dah settle semua, baru kita akan masuk primer lah. So sekarang ni aku nak gosok dulu. Jom, selain guys. Guys, so sekarang ni proses buang karat-karat ni guna brush dawai. So aku beli brush dawai ni untuk grinder ni. So just gosok je lah, gosok. Lepas tu bahagian welding ni kasih kikis macam ni, bagi dia nampak kemas sikit lah. So aku rasa benda-benda macam ni aku buat off camera dulu. Lepas dah siap nanti aku akan tunjuk hasil dia lah. So jom ke sana guys. A few moments later. Okay guys, so bahagian chassis ni dah kikis. So tempat-tempat welding ni kita akan tutup dengan ni lah, epoxy putty ni. So yang ni beli kat DIY lah. Potong sikit.
Gabungkan dua ni, campurkan. Lepas tu kita letak dekat bahagian welding-welding yang tak cantik sangat ni lah. Okay, bagi dia nampak smooth je kan. Macam ni kan, dia lekuk-lekuk. Dia ada ke dalam, ada keluar. Yang ni kita tutup je dengan epoxy putty. Lepas dah kering semua, kita akan masuk epoxy primer lah. Sebab besi ni kena masuk epoxy primer dulu. So sekarang ni aku nak isi epoxy putty ni dulu. Jom ke sana guys. Okay guys, so settle grind bahagian welding ni. Lepas tu bahagian sini epoxy putty ni pun dah siap gosok. Okay, dah cun-cun. Okay, macam ni lah hasilnya. Dengan sini kan, dah gosok wicun dah. Tadi lah nampak berlubang kan, nampak cun lah. Nampak smooth je kan. So body ni aku dah siap cuci. Dah bersih dah, memang dah ready untuk tembak lah. So aku akan guna epoxy surface primer. Epoxy primer lah ni. Okay, yang ni 2K, so kena aktifkan dulu dia punya ni, dia punya bawah ni. Lepas tu boleh tembak je lah. So sekarang ni aku nak tembak dulu. Jom ke sana guys. Okay guys, so settle tembak epoxy primer. Cun-cun. So kelebihan pakai epoxy primer ni, satu, tak nak karat. Maknanya kita punya chassis ni tak karat. Lepas tu cat akan lebih melekat lah pada besi ni. Dia memang khas untuk besi lah. Maknanya kalau korang kikis sampai ke besi, memang kena epoxy primer lah. Macam ni memang pure besi, kena pakai epoxy primer. Lepas tu yang bestnya pakai epoxy primer ni, dia boleh tutup lah lubang-lubang halus tu. Nampak smooth je. Okay, ni sweet arm semua dah cun-cun. Yang ni memang aku tembak tebal lah. Aku habiskan terus. Sebab yang jenis 2K ni dia tak boleh simpan. Bila kita dah aktifkan dia, memang kena habiskan spotter ni terus. So memang aku tembak tebal-tebal lah. So aku rasa sampai kat sini dulu. Next video kita akan masuk color. So nak tahu color apa, kau kena stay tune. Jumpa dekat next episode. Okay, so jumpa dekat next episode. Bye bye. I've been high.